Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh manis si buah longan dibeli dari Pulau Mutiara. Selamat datang kami ucapkan awal bismillah pembuka bicara. Yang dihormati Guru Besar SK Pekanbaru Muar Cikgu Nasruddin bin Isnin. Yang dihormati Guru Perwakalan HEM Cikgu Misliha binti Baduri. Yang dihormati Guru Perwakalan Co-Curriculum Cikgu Rosman bin Selamat, Ibu bapa, guru-guru dan hadirin hadirat sekalian. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya dapat kita sama-sama bertemu dan berkumpul dalam majlis ceria dan penuh bermakna pada pagi ini. Sesungguhnya, Majlis Apresiasi Tahun 6 pada tahun ini merupakan acara kemuncak yang pasti dinantikan oleh setiap murid tahun 6. Majlis dimulakan dengan menjemput Amirul Hisham bin Muhammad Nur Helmi untuk menyampaikan bacaan doa. Majlis mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-Mu yang sungguh bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan profesi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepangi cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan. Hadirin sekalian, sebagai pembuka tirai majlis pada pagi ini, pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Cikgu Suryani binti Mak Saim, penyelaras tahun 6 untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera semua. Yang dihormati Cik Nasruddin bin Isnin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pekanbaru, Puan Misliha, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Cik Rosman, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Encik Muhammad Yusof, Naib Yang di-Ketua PIBG SK Pekanbaru, Ibu bapa, murid-murid tahun 6 serta guru-guru sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada ilahi dapat bertemu dalam majlis seberingkas dalam rumah baru sempena Majlis Apresiasi Tahun 6 2020. Walaupun majlis kita diadakan sederhana, diharap ianya memberi makna kepada anak-anak murid sekalian selama 6 tahun menjalani alam persekolahan di Sekolah Kebangsaan Pekanbaru. Untuk pertama kalinya, inilah majlis yang lain daripada yang lain, luar biasa, dengan SOP yang agak ketat,
Sebagai penyelaras tahun 6, saya mohon maaf andai terdapat kekurangan, kesilapan dari pihak saya dan rakan guru dalam menjadikan majlis anda. Ianya memang sebuah kekurangan, tanpa jamuan, tanpa sebarang kemeriahan. Tak ada sangka wabak pandemik ini akan melanda kita kan dalam sekejap mata. Tanpa UPSR, saya dan rakan guru serta seluruh warga Sekolah Kebangsaan Pekanbaru mendoakan anda terus berusaha lebih gigih di sekolah menengah. Tak kiralah di mana sekolah menengah yang anda pilih akan datang, terus berusaha tanpa jemu. Semoga kejayaan mengiringi langkah anda semua. Akhir kata, jaga diri, kita jaga kita. Semoga kita semua dilindungi dan dirahmati Allah. Assalamualaikum, terima kasih. Yang saya hormati Cikgu Islam selaku CPKM, Cikgu Rosman, Cikgu Koko, Cikgu Nur Hayati, Guru Cemerlang Sains, Cikgu Yusuf, NYDP, PIBG, rakan-rakan guru, ibu bapa yang hadir dan anak didik tahun 6 yang diraihkan pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, dalam suasana norma baru kita dapat berjumpa bersua muka sejak bulan pertengahan bulan 11 baru kita hari ini nampak wajah satu persatu murid tahun 6 setelah kita ber-PDPR selama lebih sebulan di rumah masing-masing. Dan tahniah kepada jawatankuasa tahun 6 yang berjaya merangka dan melaksanakan majlis pada pagi ini. Dan sebagaimana yang diperkatakan tadi, ini adalah satu majlis, satu-satunya majlis yang kita laksanakan sepanjang COVID. Dan Alhamdulillah kita dapat plankan dan dapat rancangkan satu majlis yang memenuhi SOP yang ditentukan oleh KPM. Dan saya harap semua murid tahun 6 yang sepatutnya kita raikan sebagaimana biasa dengan acara-acara yang gemilang, cuma hari ini kita raikan juga tapi dalam suasana yang berbeza. Macam mana pun, semua guru sekolah, warga sekolah mengucapkan tahniah dan syahbat kepada semua murid, kepada kamu semua yang telah berjaya menamatkan alam persekolahan sekolah rendah. Sejak awak berumur 5 tahun, 6 tahun di Perak, 7 tahun darjah 1 sampailah 12 tahun darjah 6. Sama ada awak berjumpa dengan rupa-rupa guru yang sama, ada juga guru-guru awak yang telah berpindah ke sekolah lain, mungkin juga ada yang guru-guru awak yang telah berpindah ke alam yang satu lagi. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru yang telah mengajar kamu semua dari darjah dari prasekolah sampailah tahun 6. Dan selepas ini, bermula tahun hadapan, kamu semua akan masuk ke era baru, iaitu pendidikan sekolah menengah. Walau di mana pun kamu bersekolah, sama ada sekolah harian, sekolah asrama penuh, sekolah agama, pastikan kita akan meraih kejayaan pada kemudiannya. UPSR yang awak tak duduki bukan menjadi pengukur untuk awak kecewa. Itu adalah plan oleh kerajaan. InsyaAllah awak berumur 17 tahun, ada satu lagi peperiksaan besar yang menentukan masa depan sepenuhnya, iaitu sijil pelajaran Malaysia yang akan menghalakan awak ke mana-mana. Jadi untuk bermula tahun depan, bersiapkanlah diri awak dari segi mental dan fizikal, kerana di sekolah menengah tidak sama seperti di sekolah rendah. Cabarannya lebih besar, cuma kami berharap apabila awak masuk ke sekolah menengah, berusahalah dengan lebih gigih, bersaing secara sehat.
Dia tak boleh main-main lagi dah macam sekolah rendah. Tentang sekolah nak main-main. Sekolah menengah, awak kena belajar sendiri lebih banyak jika hendak berjaya dengan cemerlang. Jadi saya bagi pihak sekolah sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas kerana awak berjaya menamatkan persekolahan dengan cemerlang hingga tahun 6, dan tahniah juga kerana akan melanjutkan pelajaran ke tingkatan 1 pada tahun hadapan. Dan ingatan saya, tahun 1 tahun hadapan akan bermula pada 20. Jangan silap, nanti darjah 4 akak dia darjah 4 tak di sekolah, tingkatan 4 tak di sekolah, tingkatan 2 tak di sekolah, tingkatan 3 tak di sekolah, dia pun relax. Tapi tahun tingkatan 1 daftar macam sekolah rendah pada 20 hari bulan. Sebelum tu kalau ada panggilan daripada sekolah menengah untuk urusan-urusan, pergilah. Dan pesan saya sekali lagi, saya bagi pihak sekolah menyusun 10 jari. Maaf jika apa yang kami sampaikan pada awak, ilmu yang sepatutnya kami sampaikan pada awak tak cukup, tak cukup ataupun tak kesampaian, khususnya pada tahun ini. Walaupun cikgu-cikgu saya sangat komited untuk menyampaikan ilmu, tetapi keadaan telah memaksa cikgu-cikgu saya frust. Cikgu-cikgu saya frust, cikgu bukan cikgu-cikgu, cikgu Siti, cikgu Sheila, cikgu Yati, cabangan darjah 6 tu cikgu Su, dia frust sebab dia tak mampu untuk menyampaikan macam biasa-biasa. Dia bukan suka-suka nak duduk rumah. Sebab kita ber-PR pun kita tak tahu apa yang awak dapat di rumah. Lebih baik kita berjumpa, kita tahu, cikgu tahu. Jadi sekali lagi cikgu menyusun 10 jari. Mohon ampun dan maaf jika ilmu yang disampaikan tu tak cukup dan tak sampai pada awak. Dan saya bagi pihak guru-guru juga menghalalkan apa yang telah kami berikan kepada awak semua. Semoga selepas ini awak akan lebih berjaya di sekolah menengah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas ucapan sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil-sijil. Dengan ini, majlis menjemput Guru Besar Cikgu Nasruddin bin Isnin diiringi Cikgu Misliha binti Tanuri untuk menyampaikan sijil. Dipersilakan Ain Zafira binti Rizalman, Anugerah Tokoh Murid 2020. Amira Zafira binti Muhammad Amin, Amirul Hisham bin Muhammad Nur Hilmi, Ani Aida Fitrul binti Muhammad Zailani, Danish Hakimi bin Khairul Azwan,
binti Nur Azli, Muhammad Rafiq Zakwan bin Nur Azhar, Muhammad Afiq Daniel bin Latif, Muhammad Afiq Iman bin Mat Nazmin, Muhammad Ashraf Hafizi bin Nur Zaidi, Nur Aisyah binti Mansur, Nur Ainah Syafiqah binti Mustafa, Yang Fatihah Alisa binti Muhammad Hafiz, Nur Hanis Dania binti Katman, dan Intan Nur Amisha Nabila binti Badrul Syah.
kasih kepada Cikgu Nasruddin dan Cikgu Huzia atas penyampaian itu tadi. Majlis kita akan ditangguhkan. Hadirin hadirat sekalian, kita mulakan penyampaian sijil bagi sidang 2. Majlis dengan ini menjemput Encik Muhammad Yusof bin Harun, NYDP PIDG, diiringi Cikgu Nasruddin bin Isnin, Guru Besar SK Pekanbaru untuk menyampaikan sijil. Dipersilakan. Dipersilakan Siti Nur Atikah binti Muhammad Naziza, Anugerah Tokoh Kurikulum 2020. Seterusnya, Nurmaizatul binti Khairul Fazli, Tazwani binti Zaidul Mu'min, Saliha binti Adam, Siti Syahira binti Muhammad Zah, Syazah Halami binti Syahzihan, Nyonya Fitri bin Muhammad Zulkifli, Maryamul Azra binti Muhammad Sofyan, Muhammad Haikal bin Hanafi, Muhammad Afiq bin Muhammad Abdul Hafiz, Muhammad Aminuddin bin Jahuri,
itu tadi. Penyampaian sijil bagi sidang 3 pada hari ini. Majlis dengan ini menjemput Cikgu Nasruddin bin Isnin, Guru Besar SK Pekanbaru, diiringi Cikgu Rosman bin Selamat untuk menyampaikan sijil. Dipersilakan. Dipersilakan Muhammad Iman Danis bin Zaihan. Seterusnya Muhammad Iman Darwish bin Zaihan. Muhammad Mukri bin Maslai. Muhammad Zafran Akil bin Abizur. Seterusnya Nur Syahira binti Saiful Rizal. Nur Amni Khaira binti Muhammad Qadri. Nur Azizah binti Anwar. Nurul Nabila binti Muhammad Kadri. Muhammad Aiman bin Muhammad Razid. Dan Akmal Faizuddin bin Muhammad Rafi.
terima kasih kepada semua murid tahun 6. Begitulah berakhirnya tadi majlis penyampaian sijil tahun 6. Bunga seroja di atas para